Nordin berkata, langkah pentadbiran itu diambil bagi memastikan proses siasatan dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang konflik kepentingan. Langkah ini bertujuan memberi ruang sepenuhnya kepada pihak berkuasa menjalankan siasatan terhadap dakwaan tertentu yang telah dilaporkan. Ia juga bagi memastikan proses siasatan berjalan lancar tanpa sebarang konflik kepentingan, katanya dalam kenyataan pada Sabtu. Sebelum ini, media melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah memulakan siasatan terhadap beberapa projek melibatkan Tentera Darat Malaysia (TDM) sejak 2023. Tapi, terkejut dengan perkembangan tersebut, suspek dipercayai telah pingsan dan dikejarkan ke wad kecemasan. Menurut sumber, suspek sepatutnya hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM semalam, namun beliau telah dikejarkan ke hospital dan dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU pada tarikh berkenaan. Suspek dipercayai mungkin mendapat serangan jantung kerana terkejut di siasat SPRM. Setakat ini, suspek masih menerima rawatan dan belum dapat dirakam keterangan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menggeledah pejabat tentera darat di Kementerian Pertahanan (MINDEF) serta di kediaman rasmi milik seorang pegawai kanan tentera darat kemarin. Menurut sumber, penggeledahan bermula sekitar 5 petang hingga 12:30 malam. Penggeledahan tidak menghasilkan sebarang sitaan wang tunai, namun SPRM telah menyita beberapa barangan mewah bernilai tinggi, termasuk jam tangan dan beg tangan mewah yang dipercayai berkait dengan siasatan itu, kata sumber itu. Siasatan ketika ini memfokuskan kepada aliran wang yang disyaki masuk ke dalam akaun milik seorang pegawai kanan tentera darat yang kini disiasat sebagai suspek dalam satu kes rasuah melibatkan projek perolehan tentera darat Malaysia, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, sumber memaklumkan bahawa siasatan tetap diteruskan dengan memanggil saksi-saksi utama melibatkan kontraktor yang dipercayai memperoleh projek berkaitan tentera darat. SPRM sudah merakam keterangan 5 pemilik syarikat dan jumlah keseluruhan saksi yang telah dipanggil bagi membantu siasatan adalah 10 orang, katanya. Sumber turut mendedahkan bahawa SPRM sedang menyiasat kira-kira 40 syarikat yang disyaki terbabit dalam pemberian wang rasuah dan siasatan terhadap syarikat-syarikat berkenaan sedang dijalankan secara berperingkat. SPRM dijangka akan terus meluaskan siasatan termasuk aspek aliran kewangan, perolehan projek dan kaitan individu serta syarikat yang terlibat selaras dengan peruntukan undang-undang di bawah Akta SPRM 2009. Pada Selasa lalu,